tahu tak cara guna limau kasturi untuk orang yang ada masalah sakit lutut? Kalau nak tahu apakah cara-cara dia, kena tengok video ni sampai habis dan save dekat phone masing-masing, jadikan ia sebagai panduan. Yang pertama, air limau kasturi suam. Nak baca dia macam mana? Perah 1 hingga 2 biji limau kasturi ke dalam gelas yang ada air suam, minum selepas makan. Okey, supaya minum selepas makan berminyak ataupun minum waktu pagi. Dia sangat bagus sebab dia akan bantu kurangkan masalah radang dekat sekitar lutut. Yang kedua, limau kasturi dan juga garam. Okey, gosok dekat luar lutut sahaja. Belah 1 biji limau, perah dekat dalam garam secubit, lepas tu gosok perlahan-lahan, biarkan dia selama 10 hingga 15 minit sahaja. Dia bantu lancarkan balik aliran sekitar sendi lutut. Dan yang ketiga sangat senang, limau kasturi dan juga air panas. Okey, steam lutut ringkas ataupun kita tuam dekat atas lutut. Okey, yang kedua, perah 2 hingga 3 biji saja limau ke dalam mangkuk air panas. Lepas tu uapkan dia pada lutut 3 hingga 5 minit sahaja. Dia akan kurang kekejangan dekat bahagian lutut, bantu longgarkan balik sekeliling lutut. Ada masalah sakit sendi lutut, nak dapatkan lagi info, jangan lupa follow saya Cik Fatihah. Saya akan share ilmu dengan lebih mesra.